Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, hari ni cuba kita tengok yang kita sambung hari tu punya lah yang strategi momentum H4. Kalau kita tengok Dufu ni dia macam breakdown lah. Okey, AX dia nampak macam dia breakdown juga, cuma VS Tech naik, cuma kat sini ada momentum sell. Ini momentum sell sini, cuma apabila kita tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dia terus naik lah untuk VS Tech. Untuk teknik ni selalu H4 ialah direction lah. Trend M15 ialah full market structure lah. Kita nampak VTROP naik, Ormas nampak sini ada MHB ni, kat sini MHB ni momentum sell. Dufu ni dia turun tak pasti dia nak buat apa ni. Tengok keadaan macam mana. AX pun turun, VS Tech nampak terus naik lah untuk M15. Cuma apabila ada momentum M15 ni, kita kena tengok pula apa dekat M5 kena ada MHB lah. Ini MHB dia, tengok M1. Dia buat momentum sell di sini 4 hour masih lagi uptrend untuk Dufu ni. Cuma dia buat momentum sell, kena tunggu dia buat MHB lah, dan terus naik. Tengok Dufu pun dia turun, tapi kalau tengok dari segi 1 hour dia tak mampu untuk buat momentum sell kat bawah ni lah, low BB. Jadi dia macam ada MHB kat sini, cuma M15 ni kita tak pasti lagi direction dia. Dia stack MHB kat sini, full structure kat sini. Momentum sell dah terus naik. Siapa masuk VSX dah untung lah, dah untung banyak. Suncon MHB kat sini, MHB arah kukuh, dia terus naik. H1 NE tapi market nampak, watchlist nampak teruk market lagi ni, sebab nampak banyak stock gap down. Banyak stock yang gap down.
Tengok teknik momentum ni. Ini dah 15 Jun ni. Ibu still gap up gap up. KSL ada momentum dekat sini. Cuma kalau momentum M5 kena ada MSV lah. MSV kat sini untuk M5. Okay. KPJ ada momentum memvalidkan perjalanan H4. H1 pun ada momentum MSV dekat sini. KPJ ni rasa boleh entry ni, kalau nak entry boleh. Cuma kalau kita tengok H4 ni perjalanan momentum dia kat sini, permulaan momentum dia perjalanan 20. BBM ini perjalanan 20 batang candle lah. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 pun dia tak berjaya buat momentum ataupun, tapi dia dah tunjuk signal lah untuk dia buat ni, untuk dia teruskan kenaikan. Kita boleh tanda kat sini lah apa yang berlaku di time frame kecil. MSV for structure dia dia ada MSV ya, terus naik ke atas. Hibiscus ni, tengok H1. Oh, tiga-tiga ada momentum untuk hibis ni. 3 ada momentum. Cuba kau tengok dalam daily. Gap up, tapi agak risiko juga sebab dia gap up. Dia mungkin akan turun dulu lah. Dia akan turun dulu. Tengok H4 untuk KSL momentum dekat sini 1, 2, 3, 4, 5. Di sini lah dekat sini. Ni membatalkan momentum sell kat sini lah. Momentum buy membatalkan momentum sell kat sini. Hang Yuan. Kalau kita tengok high volume BS Tech H4 nampak ada momentum buy ni. H4 momentum H4 ada re-entry kita nampak kat sini. Re-entry tengok H1 MHV M15 lama juga nak tunggu. Kejap.